Air terjun Kota Tinggi. Air terjun Kota Tinggi merupakan sebuah kawasan air terjun di Johor yang menjadi kawasan tarikan pelancong, lebih-lebih lagi ketika musim cuti sekolah. Air terjun ini hanya terletak kira-kira 15 km dari Pekan Kota Tinggi. Dan air terjun Kota Tinggi ini boleh dikatakan lebih menarik daripada air terjun yang lain kerana terdapat gelongsor air yang boleh digunakan oleh pelbagai golongan umur. Terdapat juga resort yang terletak berdekatan kawasan tersebut yang memudahkan pengunjung untuk bercuti di situ. Selain daripada keindahan yang terdapat di air terjun ini, tersimpan juga banyak kisah-kisah seram yang pernah berlaku kepada para pengunjung. Antaranya telah diceritakan oleh radio Misteri Jam 12, di mana sebuah keluarga sedang bercuti di air terjun Kota Tinggi ini dan ketika berada di situ, salah seorang anaknya berusia 18 tahun bernama Irwan ingin naik ke atas air terjun itu dan waktu ketika itu sudah pukul 6 petang. Kemudian anaknya tidak turun-turun dan ahli keluarga mereka mula mencari. Jadi kakak kata pada suami boleh naik atas tak bang cari dia. Suami kakak dengan dua orang ipar naik ke atas cari Irwan. Kakak dengar kisi mereka teriak, mereka pekik, Irwan! Irwan! Tak ada nyaut. Kemudian sewaktu mencari, seorang penduduk kawasan itu bertanya, boleh saya bantu tolong cari anak awak? Kakak tengok dia, kakak dah tak ada pilihan kisi. Boleh, minta maaf Dia tanya anak awak naik tadi sebelah mana. Saya rasa di jalan sana dia naik atas. Tadi cakap dia nak mandi dekat atas kejap. Dia seorang. Dia seorang. Tak apalah, biar saya izinkan saya naik atas. Kemudian ibunya membiarkan lelaki tersebut naik ke atas untuk mencari anaknya. Namun apa yang pelik adalah ibunya perasan bahawa lelaki tersebut mengambil sedikit air sungai di situ dengan menggunakan tapak tangan dan merenjes-renjes di hadapannya lalu bergerak ke atas. Kemudian beberapa minit warga tersebut turun dengan anak kakak dalam keadaan lemah sangat-sangat. Seterusnya, lelaki tersebut mengambil air sungai dan tepuk kepala anaknya itu dan memberitahu bahawa anaknya akan pulih. Dia juga berkata, tak ada, tempat ni bukan jalan-jalan tepat. Anak awak pergi sorang-sorang. Mungkin ada yang dah berkenan. Dia sesatkan anak awak, dia kaburkan mata. Jadi anak awak tak dapat jalan balik. Orang yang cari tak akan jumpa selagi dia tak izinkan. Saya cuma buat apa yang patut. Kita minta bantuan Allah. Ibunya sangatlah berterima kasih kepada lelaki itu dan sewaktu dalam perjalanan balik, anaknya itu pula menceritakan apa yang berlaku kepadanya sewaktu hilang tersebut. Dia tak perasan. Dia sedang berenang dekat atas sorang-sorang. Kemudian dia nampak ada orang-orang yang lain juga sedang bersama dengan kawan-kawan saudara mereka dekat atas. Bukan dia seorang lah, ada orang lain. Kemudian bila dia sedang berenang ni, sedang duduk dekat tepi ni, datang seorang perempuan diri dekat tepi tebing. Kemudian memerhatikan dia. Katanya, "Ma, wanita tu cantik sangat, Ma. Wan tengok tenung dia, tiba-tiba tak tahu apa berlaku." Mungkin wanita cantik yang dipandang itu adalah penunggu di kawasan tersebut dan menyebabkan dia hampir hilang di air terjun Kota